selama 20 tahun, seorang lelaki menderita sakit kepala yang misteri. Bagi lelaki ini, jawapannya ya, dan rahsia itu hampir meragut nyawanya. Ini Xiao Chen, umur 28 tahun yang selalu sakit kepala sejak dia ingat. Tapi, sakitnya jadi makin kerap dan teruk sampai dia tak boleh tidur malam. Akhirnya, dia pergi ke hospital. Betul-betul perlukan jawapan. Para doktor kena cari punca kesakitan kronik yang dialaminya. Jauh di dalam tengkorak kirinya, ada sesuatu yang sangat tak dijangka. Seluruh pasukan perubatan terkejut. Bila dilihat lebih dekat, barulah mereka tahu apa bendanya. Dan inilah bahagian yang tiada siapa sangka. Rupa-rupanya, selama ini dia hidup dengan sebutir peluru dalam kepalanya. Selama 20 tahun, doktor pun tanya macam mana benda tu boleh ada kat situ. Dan masa itulah, satu memori lama yang dah terkubur tiba-tiba muncul semula. Waktu umurnya 8 tahun, dia dan abangnya tengah main dengan senapang angin. Sebab terlalu takut kena marah dengan mak ayah, dua-dua senyap tak cakap apa-apa. Jadi, lama-kelamaan, dia terus lupa pasal kejadian tu. Ini penting sebab kedudukan peluru tu sangat-sangatlah bahaya. Pembedahan kecemasan terus dijalankan dan objek itu berjaya dikeluarkan. Doktor cakap peluru tu cuma beberapa inci je dari bahagian penting dalam kepalanya. Satu rahsia zaman kanak-kanak yang disimpan selama 2 dekad hampir membawa maut. Dan macam mana satu detik yang kita dah lupa boleh ubah seluruh hidup kita? Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!